Assalamualaikum Cikgu Siti Nurhayati. Saya Nur Fatin Aini Nadia, wartawan cilik TVPSS Sabah. Waalaikumsalam. Bolehkah saya bertanya kepada cikgu dua soalan? Boleh. Terima kasih cikgu. Yang pertama, apakah objektif studio warna dan nada ini diwujudkan? Okey, terima kasih kepada wartawan cilik SK Tanjung Bayar. Okey, objektif bilik yang cikgu wujudkan ya ataupun studio warna dan nada ini adalah bertujuan untuk murid-murid di SK Tanjung Bayar rasa selesa berada di dalam bilik ini untuk belajar PSV dengan muzik lah sekali. Jadi objektif yang cikgu nak sampaikan ni untuk murid-murid supaya bakat yang diorang ada dalam diri orang tu dikreatifkan dekat sini. Apakah saranan dan nasihat cikgu terhadap murid-murid yang akan menggunakan studio warna dan nada ini? Okey, nasihat cikgu semoga murid-murid di SK Tanjung Bayar ni menggunakanlah sebaik mungkin dan menjaga segala harta benda yang ada dalam bilik ini. Dan yang paling utama sekali, semoga anak-anak Sabah dapat menyukil bakat mereka untuk ke arah yang lebih tinggilah. Terima kasih cikgu atas kerjasama dan kesediaan cikgu meluangkan masa bersama TVPSS Sabah pada hari ini. Okey, sama-sama. Terima kasih wartawan cilik. Assalamualaikum Cik Aminah Soha. Waalaikumsalam Fatin. Saya Nur Fatin Aini Nadia, wartawan cilik TVPSS, ingin bertanya beberapa soalan. Boleh? Silakan. Yang pertama, bagaimanakah pewangi pandan ini dihasilkan? Okey, mari saya tunjukkan langkah-langkahnya Fatin. Saya akan menggunting daun pandan halus-halus. Seterusnya, saya akan menyembur sedikit pewangi. Saya akan menggaulnya sehingga sebati dan memasukkannya ke dalam jaring net, ikat dan letakkan ke dalam bekas yang menarik. Pewangi ini boleh dijadikan hiasan di dalam kereta. Dia bukan sahaja hiasan tapi boleh mewangikan kereta, dan selain itu bukan sahaja di dalam kereta, dalam almari, tempat yang menyenangkan atau berbau. Dan yang kedua, apakah harapan Cik terhadap perjualan pewangi ini? Harapan saya supaya jualan pewangi ini mendapat sambutan daripada guru-guru, masyarakat murid dan juga ibu bapa yang datang. Terima kasih Cik Fatin Cik Aminah Soha.